ayat tu macam gaya headline viral, tapi realitinya tak begitu. Sebenarnya, penentuan tarikh Hari Raya Aidilfitri memang tak sama di seluruh dunia. Ia bergantung pada ruqyah melihat anak bulan, hisab kiraan astronomi. Setiap negara ada kaedah sendiri. Contohnya, Malaysia ikut keputusan rasmi berdasarkan ruqyah dan hisab. Arab Saudi biasanya guna ruqyah tempatan. Negara lain ada yang ikut Arab Saudi, ada yang ikut kiraan sendiri. Sebab itu kadang-kadang ada negara raya awal sehari, ada yang lewat sehari. Kesimpulan, tak ada satu negara pun yang menentukan untuk seluruh dunia. Jadi ayat dunia terkejut tu lebih kepada sensasi atau clickbait sahaja. Bukan fakta sebenar. Betulkah Jepun ikut Malaysia tentukan hari raya? Tak betul sepenuhnya, tapi ada sedikit kaitan. Di Jepun, penentuan Hari Raya Aidilfitri dibuat oleh komuniti Muslim tempatan bukan kerajaan. Mereka biasanya rujuk beberapa sumber seperti pengumuman dari Malaysia, Indonesia, kadang juga Arab Saudi. Jadi maksudnya, Jepun bukan ikut Malaysia sahaja, tapi ada komuniti di sana yang memilih untuk ikut Malaysia sebab kaedah hampir sama ruqyah tambah hisab dan lebih sesuai dengan rantau Asia. Kesimpulan, bukan rasmi Jepun ikut Malaysia, tapi ada Muslim di Jepun yang memang ikut pengumuman Malaysia. Kalau kau dengar Jepun ikut Malaysia, itu separa betul, tapi bukan keseluruhan cerita. Tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu. Hola, Sabtu ya. Yutero. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Hari Raya Sabtu datte sa. Beberapa tempat di dunia memang cenderung ikut pengumuman dari Malaysia atau negara Asia Tenggara lain untuk tentukan Hari Raya Aidilfitri. Antara komuniti atau kawasan yang kadang-kadang ikut atau rujuk Malaysia. Pertama, sebahagian komuniti Muslim di Jepun. Di sana Muslim adalah minoriti, jadi masjid atau persatuan Islam akan pilih rujukan. Ada yang ikut Malaysia atau Indonesia kerana waktu dan kaedah hampir sama. 2. Komuniti Muslim Asia Tenggara di luar negara. Contohnya pelajar atau pekerja dari Malaysia Indonesia yang tinggal di Korea Selatan, Taiwan. Kadang mereka buat sambutan ikut keputusan negara asal. 3. Sebahagian komuniti di Australia, ada masjid yang rujuk keputusan tempatan Australia, tapi ada juga komuniti Asia Tenggara yang ikut Malaysia atau Indonesia. Kenapa ada yang ikut Malaysia? Biasanya sebab kaedah penentuan ruqyah tambah hisab dianggap teliti. Zon masa hampir sama dengan Asia Timur. Ramai komuniti Malaysia Indonesia di sana. Tapi penting, di dunia Islam sebenarnya ada beberapa rujukan besar. Contohnya, Arab Saudi, Turki guna kiraan astronomi, Malaysia Indonesia. Sebab itu kadang kita nampak hari raya berbeza satu hari di dunia. Umat Islam di Singapura, Indonesia, Thailand dan Kemboja akan menyambut Aidilfitri esok. Mufti Singapura Dr. Naziruddin Muhammad Nasir memaklumkan anak bulan Syawal berada terlalu rendah di ufuk negara itu. Sekaligus hari ini melengkapkan bulan Ramadan selama 30 hari dan permulaan bulan Syawal esok. Di Indonesia, Menteri Hal Ehwal Agama Nasruddin Umar berkata, tarikh 1 Syawal ditentukan menerusi sidang isbat selepas hilal tidak kelihatan berdasarkan kedua-dua kaedah pengiraan astronomi hisab dan cerapan ru'yah. Syekhul Islam Thailand Arun Buncun pula menyatakan bahawa anak bulan tidak kelihatan selepas matahari terbenam. Bermakna kira-kira 10 juta umat Islam yang kebanyakannya menetap di wilayah selatan Patani, Yala dan Naratiwat menyambut Aidilfitri esok. Kemboja turut menyertai Singapura, Indonesia dan Thailand selepas Mufti Besar merangkap pengerusi Majlis Tertinggi Hal Ehwal Agama Islam Kamaruddin Yusof membuat pengumuman itu.